Okay, siapa nak pergi tengok ikan kat tengah? Saya. Alamak, apa angkat tangan. Wah, ada orang naik boat lah kat sana tu. Tunai saja noh. Dewasa RM5, RM5. Wow. Patah tak nanti? Kuat ke ni? Dah lah kakak besar dah. Turun lah kakak. Okay. Nah, ikan haruan. Besar ni ikan. Adik. Mana? Betul. Ikan muncung buaya dia kata. Mana? Besarnya. Oh, takutnya. Kakak jangan letak tangan kakak di sana, nanti digigit. Mana? Besar ni ikan tu. Ikan ni mudahnya macam buaya tu, takut. Malu. Okay, jom. Gerak lagi. Wow. Yang ni ikan apa? Lobster.
Mana lobster? Tak nampak lobster. Kuah lah. Itu dah galak tu. Kenapa tangan dia warna biru? Cakap takut macam gini. Gitu. Okay, ni nama dia ikan siakap. Ikan siakap ni selalu kita boleh dapatkan dekat kedai tom yum. Siakap tiga rasa, siakap 5 rasa pun ada. Yang bawah ni adalah ikan kerabu. Okay, ikan kerabu ni ada spesies ikan yang agak mahal ya untuk dimakan. Buah dia mahal manja. Contoh, dia susah nak dapat. Dia kena mancing, dapat baru boleh masak. Okey, jom. Wow, ikan peacock base. Wow, tengok ni. Lobster. Kakak lobster besar ni. Ni. Wow. Besarnya lobster ni. Tak nampak pun. Tunjuk kuda laut. Mana kuda laut? Mana kuda laut dia? Dekat situ ke? Mana? Ulah, kecil je dia. Tu, bawah tengok bawah. Kenapa kecil sangat? Wow. Ya. Kuda laut. Dia tengah Tengok, cari kenapa makanan. dia? Dekat betul. Dia malu lah. Dia malu. Itu kuda laut dia. Dia ikan comel lah tu. Kuda lautnya maling. Kakak, kenapa ada ikan? Ni, kuda laut banyak tu bawah tu nampak. Kenapa ada ikan? Peding tak ikan kat situ? Yelah, itu ikan Nemo. Kenapa dia Ini malu? yang cerita yang Nemo tu, ikan Nemo yang muncul. Kenapa dia malu? Dia sorok. Dia. Ha? Kuda laut ekor harimau. Tengok tu. Kuda laut tu dia sampai kat situ. Iya. Wow, kuda laut Alma. Kecil je kuda laut ni. Mama ingat besar macam kuda. Kesian mama. Ni adalah Pegang adik tu masuk kolam lagi. Ma. Kakak jangan pegang. Yang ni labi-labi ni. Bahaya ni kalau pegang nanti dia gigit. Inara dan belakang dia tak gigit. Apa panggil labi-labi? Ni kan kura. Dia ada yang kura-kura, ada yang labi-labi. Wah, banyaknya. Kakak jangan, nanti dia gigit. Ni kura-kura ke labi-labi mah? kura. Wah, ai. Kenapa badan dia macam tu? Best ke? Pada suatu hari, pada suatu hari. Wow. Kenapa leher dia panjang sangat? Mana? Dia tengok berapa tu. Adik. Mama dia gelak ni. Kakak. Aira. Iris. Labi-labi. Ini labi-labi. Ni kau kura apa? Beza dia apa? Cengkerang ni. Tengok muka dia. Ni apa ni? Tengok hidung dia. Hidung dia. Labi-labi. Hidungnya macam Labi-labi. boleh nafas. Tengok dia. Masa. Oh, anak pegang.
Boleh record Ada lah. Woi. Tadi ambil satu. Ni satu. Nah, bawah ni satu. Total RM40. Ada keras sikit lah. So, kita tak tahu lagi rasa dia macam mana. Semua hari ni yang minta 15, 20, 25, 30 sampai lah. Tak banyak dia mampu. Tengok buah dia ialah semua yang merah menyala. Nampak macam pening. Wah, ada macam ni. Kita nak tengok laut. Kakak kenapa pergi jauh-jauh? Kakak kita dah sama-sama. Tengok bot kakak. Kau tu pernah datang sini? Kau pernah tu? Oh. Itu. Best tak kakak? Kakak? Best tak? Tak best ke? Kejap, kat belakang kita pergi pantai lagi satu ke? Nanti kita pergi pantai Puteri. Begalan Balak dengan Puteri. Kita pergi pantai. Okey, kakak Iris. Makan apa? Gula. Gula-gula. Ni kita duduk kat sini, kita tengok cruise lah. Mana tahu satu hari nanti kita boleh naik bot pula. Oh, ni tengok siput. Tu siapa tengok? Tak ada ikan ke? Ikan lemas. Ada ikan yang lemas tak? Kita nak tolong dia. Nah, Sian. mana boleh kita turun? Lihat, cuba. Pasal dalam kereta. Jom kita jalan sampai ujung sana. Lepas tu kita patah balik. Lepas tu kita naik kereta dah. Ya. Naik ikan. Dah ikan bukan ikan. So, sebelum nak balik, kita perkena dulu Pasembor. Inilah punca Pasembong. sebenarnya dia orang nak masuk Penang. Sebab nak makan. Pasembong. Ya, sebenarnya Pasembor ni semua sama je. Yang membezakan dia kuah dia tu. Sebab satu kedai ni kuah dia tu nice Ada lah. orang teringat-ingat sampai Ni kuah dia. Kenapa tinggal adik kat sana? tinggal dia. Ha. Ni kuah dia. Oh, mantap. Mantap. Okey, jom. Kakak dah, jom. Jom kita nak balik. Jom, adik jom, adik.
Kita cari dekat Petronas lah. Adik dah, jom. Batu kawan, Batu Alustia, Kuala Lumpur. Nampaklah jambatan bengkok. Tu nampak tu. Nampak tak? Bengkok jambatan ni. Jambatannya tak straight. Apa dia? Apa tu? Susu almond. Wow. Oh, ada darah. Mana gerakkan gigi? Sikit lagi dah tercabut tu. Nanti Cabutkan je. sikit lagi nanti dia tercabut. Okey. Dah tercabut laju betul. Tengok gigi. Tengok gigi. Tak nampak. Oh. Tengok yang gambar. Okey, tengok dulu. Okey, simpan nanti tunjuk dekat mama. Nak tengok. Macam ni. Okey, dah boleh duduk. Anjay, Ina nak cawan. Tak ada. Ina buat donat. Tak bawa. Ambil tu. Lagi. Adik tak nak sayang. Arman. Kau tengok adik tau. Bersih noh pantai dia. Yelah, tapi dalam ah. Pantai Puteri dah cantik dah sekarang. Dia tambak daripada ujung sana tu sampai sini. Kira-kira 50 meter ada ni daripada jalan raya ni. Aman. Papa, ni ori ya ni. Ni ori ya.